Okey, aku nak meditasi ni kita orang je. Bukan nak ada meditasi kedua ke. Berkubur lah. Kalau kami dah tak ada ni, tak ada lah meditasi. Biarlah setakat itu je. Tak adalah nak ada meditasi lahir ke apa ke. Kau nak letak nama meditasi kedua ke apa ke, tak ada. Meditasi tu meditasi je lah. Tak ada orang lain lah. Kita orang mana kalau kita orang macam kita orang ada anggota saya bertiga. Kita orang bertiga lah. Macam Ucuk tu dia pelengkap kan. Itu je mencukupkan orang dia untuk 4 orang. Maknanya orang cakap kita macam resign dari meditasi lah, bukan resign pada muzik kan. Pasal muzik tetap kita main-main sendiri kat rumah. Tak adalah macam terus tanam, aku pergi tanam aku punya drum set dalam tanah, dah cuci tangan, bukan macam tu. Okay, maknanya company meditasi tu ditutup, itu saja. Jadi tak ada lagi lah orang meditasi ada show nanti lah. Kita dah tutup. Tak ada. Pasal ada time tu nanti sampai kita, pasal kita kena ingat benda tu. Ada masa nanti kita akan nak nak ambil pot lah. Kita pun nak relax. Sebenarnya nak relax dan kau tahulah nanti kita akan tahu sampai time dia. Kita sendiri akan tahu sampai time dia nanti kan. Masa itu pasti. Masa itu pasti. Kau akan tahu juga sendiri, diri sendiri akan tahu. Diri sendiri akan walaupun tahu. kau tak pernah berpakat dengan tapi itu yang kita rasa tu. Macam contohnya macam ni lah, macam Kepulan, macam apa Piramli kan. Dia ada banyak-banyak lagu kan. Sampai masa dia tak ada penyambung dia kan, sampai situ. Jadi dia jadi inilah, jadi sejarah lah. Jadi sejarah lah. Pasal apa? Pasal bagi kita orang pun, kita orang rasa apa yang kita lalui, yang kita nak jadi artis tu dah kecapi dah. Kan bukan kita cakap kita nak jadi jutawan, tak. Sebenarnya asal kita nak jadi artis, nak jadi apa, bawa kita muzik kita tu sebenarnya dah sampai. Cuma beza dia, kita tak sama macam Search, tak sama macam Wing, tak sama macam Ekspedisi. Beza tapi kita dah capai kejayaan tu. So, itu saja. Kita dah rasa dah. Dah rasa dah. Itu je. Apa yang dah rasa kita orang dah rasa itu je. Patah tumbuh hilang berganti. Tapi yang berganti je berganti tu yang lain lah. Tak. Berganti yang lain macam tu lah. Contohnya lah kalau aku dah tak ada kan. Tak tahulah kalau dia orang nak teruskan dengan kita hari baru itu aku tak tahulah. Aku tak nak jangka kan, tapi bagi aku lah kalau salah seorang kami tak ada, aku takkan buat dah. Yalah. Tak adalah. Malah nak mencari berganti nak ganti dia ni kan. Nak teruskan tak ada. Malah dah. Teruskan. Pasal benda tu kita, biarlah aku dengan yang ada ni je. Maknanya kita tak perlu nak kecewa, tak perlu nak terkilan. Pasal dah kita dah rasa benda tu. Kita dah lalui benda tu. Dah tercapai dah sebenarnya, dah tercapai. Dah tercapai walau tak kaya ke, tapi kita orang dah capai dah. Dah tercapai dah sebenarnya apa yang kita nak tu. Jadi macam niat kau dulu kan, masa mula-mula nak nombor nak start, apa tujuan kau? Apa? Tujuan niat kau masa adakah kau nak jadi artis? Kau saja nak jadi artis? Saja tak ada. Sebenarnya perkataan saja tak ada. Pasal kita first kali minat muzik. Jadi sebenarnya main muzik lah. Main muzik. Jadi main muzik. Jadi main muzik tu tidak hanya main muzik macam tak ada arah tujuan. Jadi kalau kau tak ada keinginan nak jadi artis, maknanya tak ada tujuan lah. Main muzik habis begitu je kan. Tak ada apa pencapaian kan. Jadi maksudnya itulah level yang seterusnya. Main muzik. Jadi itu jadi artis tu ialah bukan pasal nak glamour. Pasal nak rasa glamour, aku rasa sebelum jadi artis pun dah glamour kan. Kan tak boleh jadi artis. Tapi ada setengah macam tu macam contoh kan. Aku kata akulah senang. Aku nak main muzik, aku nak jadi penyanyi. Aku nak jadi terkenal. Jadi orang kenal. Lepas tu aku nak jadi artis. Kan dalam masa sama aku nak cari duit juga untuk ni kan, buat show lah. Jadi macam tu lah. Dia mungkin sebenarnya daripada niat kita yang awal tu saja-saja nak main muzik. Tapi bila kau dah duduk dalam untuk main muzik, kau ada lagi next lagi. Yalah, betul lah. Jadi kalau main muzik kita jadi artis lagi bagus. Banyak show orang minta. Tapi bila dah masuk ke situ, kau akan fikir nanti kita cari duit lah, cari show. Betul lah kan. Bagi aku lah kan. Perekat. Bagi aku lah, sejak aku mula, aku tak pernah terfikir pun aku nak jadi artis ke benda. Tak pernah. Aku fikir aku nak main muzik je sebenarnya masa dulu. Itu
Ya. Aku tak pernah fikir lah nak jadi artis ke apa. Tak pernah lah nak fikir bayang-bayang ke rasa nak jadi artis glamour ke, tak ada. Macam tu Charlie cakap, sebenarnya kita orang main muzik ni tak pernah cita-cita jadi artis. Tapi level seterusnya, itu dia next tu, level seterusnya. Okey, kita dah main muzik ni pasal penyampaian kita tu dah nampak sebelum jadi artis dari segi ni kan. Ada setengah orang yang bercita nak jadi artis, tak ada pengalaman, terus-terus masuk recording je. Macam kita orang dah main stage show walaupun belum jadi artis dah. Macam ni lah Daripada mula kan. bintang reality sekarang ni kan. Macam tu lah contoh dia. Tak ada. Kau tak reti nyanyi pun kau masuk juga. Lepas tu bila orang juri marah, orang kau marah, orang tu juri balik. Sampai nak berkelahi dengan juri. Macam itulah. Engkau tak ada apa-apa tapi kau nak cuba. Sedangkan kau tak boleh. Itulah. Itu memang bercita-cita nak jadi penyanyi. Dia cita-cita, kan kadang-kadang aku tengok yang orang putih ke mana-mana barat. Kenapa awak maksud ni? Saya nak jadi artis, nak kaya, nak bantu orang tu, nak glamour. Ada, dia orang sendiri bercakap macam tu. Kita dengar balik. Dia macam kau jadi juara pertandingan lah, kau atlet ke apa. Bila kau sampai peak dia, kau dah sampai part tinggi ni, kau bersara lah. Jangan kau masih lagi main, ada orang baru yang kejar kau, potong kau turun, kau tak jadi legend dah. Masa kau top tu kau bersara, kau tu jadi legend. Cerita-cerita dia kalau yang ini kan. Jangan kau nak cuba berlumba lagi apa ke, berlawan dengan, sebab ada orang yang muda yang dah naik sama dengan kau nanti kan. Jadi cerita dia tu macam tu lah, macam kau cakap. Pasal kita orang pun dah cakap dah benda ni. Sampai masa dia berkubur. Dia bukan berkubur. Dia macam bukan berkubur. Meditasi tu tutup buku saja. Kilang tu tutup kan. Kilang tutup. Jadi tak ada orang nak cerita-cerita pasal kau tak praktis ke meditasi. Tak ada nak cerita. Tak ada dah nak cerita meditasi dah. Dah tak ada dah kan. Nama kita orang pun dalam FB pun dah tak ada dah. Meditasi tu dah tak ada dah belakang tu. Nama kita orang aja. Jadi sampai masa tu lah relax kan. Hanya kita orang saja yang tahu. Diri kita orang yang tahu. So maknanya tak ada macam tu lah. Tinggal seorang aku nak main lagi lah. Cik orang lain lah. Gitaris lain lah. Cik nyanyi lain lah. Macam tu maksud dia kan. Tak ada meditasi juga pakai meditasi lah. Maksud dia macam dia cakap kan. Aku lead aku nak relax lah. Burn pun nak relax. Aku nak main lagi ni. Aku cari bassist lah. Cari gitaris pakai meditasi. Aku seorang lah. Aku tak nak buat macam tu. Memang tak ada. Kita orang takkan buat macam tu. Habis-habis saya tutup buku terus kan. Kalau meditasi ni pergi show, kita orang muka. Bukan muka orang lain. Kan? Tu je. Orang kata maknanya kita pun bergantung pada umur kita. Yalah. Ini kita dah apa kan. Ini bukan nak teruskan lagi. Ini bukan cerita pasal nak macam action. Tak nak ambil orang lain, tak nak rekrut orang lain kan, main dalam ni kan. Bukan cakap kita orang bagus, tapi itulah kita. Sebab apa Pis? Kita orang ni meditasi ni, perjanjian ni kita orang berempat tu. Macam Ben cakap kat aku masa Lee, dia kata, kau main balik Lee. Aku cakap Lee, meditasi tu engkau ni adalah meditasi, dia kata. Kau lah macam ni pun, kalau kau tak nak main pun meditasi tu tetap kau punya, dia kata. Sampai Ben cakap macam tu tau. Meditasi ni memang kita orang berempat, dia kata. Mana aku, Arwahian ni kan. Memang bukan orang lain punya. Maknanya, padahal masa tu aku dah keluar kan. Dia ganti dengan Mentobe. Tapi dia tak cakap kat Mentobe gitu. Sebab dia tahu meditasi tu susuk galur dia pada aku. Jadi meditasi, Arwahian. Meditasi tu maknanya kita orang punya, bukan orang lain punya. Dia bila sejarah dah terpahat atas kau kan, jadi benda tu tak boleh nak ubah-ubah lah. Dia nak berubah lah. Sebab bermulanya dengan kau kan. Walaupun kau tak ada, cerita dia orang akan cerita kau juga. Sebab dia yang mula meditasi. Masuk orang lain pun orang nampak kau juga. Itu dia cerita dia. Lagi dah 3 album, semua lagu yang top. Lagu-lagu yang top ke. Satu album ada top lagu, satu album. Dia cerita kau apa? Kenapa? Sebenarnya kan tak ada benda-benda lain yang main. Tapi tak jadi, tak boleh.
Tak boleh. Benda tak jadi. Ada macam ada masalah. Ada masalah. Kalau yang lain kan tak ada. Benda tu dah terjadi dah kali. Macam masa orang lain masuk, orang lain main, dia ni main, dia tu main, tak jadi. Tak